Assalamualaikum semua. Jom kita ulang kaji algebra lagi. Dan seperti biasa, sebelum kita pergi lebih jauh, kita akan ulang sikit asas algebra, iaitu tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, sebab benda ni penting. Okey, kalau tak konsep yang ni pening kepala nanti. Okey, kita ulang balik ni. Okey, 8 sama dengan negatif y per 2. Okey, nak buat macam mana? Okey, seperti biasa, kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi pindahlah negatif 2. Okey, negatif 2 ni apa? Negatif 2 ni bahagi. Pindah jadi apa? Pindah jadi darab. Jadi 8 darab dengan negatif 2 sama dengan y. Okey, ingat negatif pindah pun ada negatif dia tak berubah dia punya simbol. Jadi 8 darab negatif 2 dapat negatif 16. Okey, siap. Okey, lepas tu okey, 8 sama dengan negatif 2y. Okey, jadi 8 sama dengan negatif 2y. Okey, kita nak tinggalkan y seorang-seorang, pindahlah negatif 2. Negatif 2 ni apa? Darab. Sebab antara nombor dengan y ni dia tak ada tambah atau tolak. Jadi pindahlah. Okey, pindah dapat jadi bahagi. Jadi bahagi negatif 2 dapat sama dengan y. Jap, asing sikit sama dengan y. Okey, lepas tu 8 bagi negatif 2 dapatlah negatif 4. Okey, settle. Okey, settle. Okey, tetap pergi tambah tolak pula. Okey, contoh 8 sama dengan negatif 2 tambah y. Okey, nak tinggalkan y seorang-seorang, pindah negatif 2. Okey, negatif 2 pindah jadi tolak, pindah jadi tambah. Jadi 8 tambah 2 sama dengan y. Jadi 8 tambah 2 sama dengan 10. 10 sama y. Okey, settle. Okey, lepas tu kita buat yang ni pula, iaitu 2, 8 sama dengan 2 tambah y. Okey, macam mana buat? Okey, sama juga nak tinggalkan y seorang-seorang, jadi pindah 2. Pindah jadi apa? Pindah jadi tolak. Sebab by default kalau tak ada simbol, dia ialah tambah. Jadi pindah jadi tolak. Jadi dapatlah y tolak 2 dapat 6. Okey, settle. Okey, lepas tu okey, lepas tu kita buat contoh yang lain. Itu apa? Okey, yang ni. 2 sama dengan 2x per 5. Okey. Jadi macam mana dapat? Okey, seperti biasa, yang atas ni ialah darab, bawah ni ialah bahagi. Jadi kalau macam ni, pindah bawah dahulu. Okey. Jadi dapatlah 2 darab dengan 5. Sebab bawah kan bahagi, pindah jadi darab. Okey, 2 darab 5 dapatlah 10. Okey, lepas tu nak tinggalkan x seorang-seorang, pindahlah 2. Dapatlah 10 bahagi 2 sama dengan x sama dengan 5. Okey, settle. Okey, tapi macam mana kalau macam ni, 2 sama dengan 2 per 5x. Okey. Okey, yang ni dia ada beberapa kaedah, tapi kita guna kaedah paling senang dululah. Okey, sebab x ni kat bawah, dia tak ada kat bawah, dia mesti kat atas. Jadi bawa dia naik atas dulu. Okey, dapatlah 2 darab 5x. Okey, 2 darab 5x sama dengan apa? 10x lah. Okey, lepas tu nak tinggalkan x ni seorang-seorang, pindah 10. Jadi x sama dengan 2 per dengan 10. Jadi 2 per 10 boleh kecilkan jadi 1 per 5. Guna je kalkulator 2 per 10. Lepas tu tekan sama dengan dapat 1 per 5 nanti. Okey, settle. Okey, ni kaedah yang pertama yang bahagian ni. Okay, kaedah yang kedua macam ni. Cuma mungkin agak pening sikit kaedah kedua ni. Okey. Okey, sama. Okey, cuma kali ni kita bawa x sahaja. Okey, kita bawa x sahaja ke atas. Okey, 5 ni tak payah. Sebab x ni kan bahagi, pindah jadi darab lah, dapat 2x. Okey, lepas tu kita nak tinggalkan x ni seorang-seorang, kita pindah 2 sahaja. Dapat 2, x sama dengan 2 per 5 bahagi 2. Okey, tekan macam ni. Lepas tu tekan je lah kalkulator tu, dapatlah 1 per 5 juga. Okey. Mungkin ni pening sikit kalau yang tak biasa, tapi kalau nak senang, nak senang guna cara ni lah. Okey, tak payah guna cara ni. Tapi tak apa, cikgu ajar je sebagai ilmu. Okey. Okey, lepas tu kita guna contoh yang lain. Okey, contoh apa? Nombor lain. Okey, katalah 6 sama dengan 3x per 2.
Okay, jadi macam biasa kita pindah bawah dahulu, bawah dan atas. Sebab nak cari X kan, bawah dahulu. Jadi 6 darab 2 sama dengan 3X. Okay, lepas tu 6 darab 2 dapatlah 12. Okay, lepas tu pindah 3. Nak tinggalkan X ni seorang-seorang. Dia dapatlah 12 bahagi dengan 3. Dapatlah X sama dengan 4. Okay, settle. Okay, macam mana pula kalau dia macam ni, 6 sama dengan 3/2X. Okay, macam tadi juga kita buat apa? Pindah bawah dulu ni ke atas. Dapatlah 6 darab 2X sama dengan 3. 6 darab 2X dapatlah 12X sama dengan 3. Lepas tu kita nak tinggalkan X ni seorang-seorang. Pindahlah 12 ni ke sebelah. Dapatlah, okay, X ni seorang pindah 12 ke sebelah. Dapatlah X sama dengan 3/12. Okay, kecil, kita guna kalkulator. Kecil kan dapatlah 1/4. Okay, settle. Okay, ataupun cara yang kedua kita buat macam tadi. Okay, ataupun cara yang kedua kita buat macam tadi, iaitu 6 sama dengan 3/2X. Kita buat apa? Pindahkan X sahaja pun boleh. Jadi dapatlah 6X 3/2. Okay, lepas tu kita buat apa? Pindahlah 6 pula. Dapatlah X sama dengan 3/2. 3/2. Maaf. Okay, sekejap. X sama dengan 3/2 bahagi bahagi 6. So ini darab pindah jadi bahagi. Dapatlah, tekan kalkulator, dapatlah 1/4 juga. Okey. Okey. Lepas tu apa lagi ya? Lepas tu apa lagi? Apa lagi kita boleh buat? Okey, kita contoh hal lain lah. Okey, kita berlatih yang ni je lah dulu. Okey, kita berlatih ni saja dulu. Nombor apa lagi kita boleh buat? Kita nombor 5 sama dengan 2X per 3. 2X per berapa lah? per 6 buat. Okay, per 6. Jadi kita buat apa? Kita pindahkan 6 ke atas. Jadi kita dapatlah 5 darab 6 sama dengan 2X. 5 darab 6 30 sama dengan 2X. Okay, lepas tu nak tinggalkan X seorang-seorang, pindahlah 2. Dapatlah 30/2. Jadi dapatlah sama dengan X 30/2 dapatlah 15. Okay, settle. Okay, lepas tu yang kedua, okay, katakanlah X tu kat bawah, contoh 5 sama dengan 2/6X. Okay, jadi kaedah biasa yang kita guna ialah kita pindahkan bawah dulu, naik atas, dapatlah 5 darab dengan 6X sama dengan 2. Okay, betul, kembangkan, dapatlah 5 darab 6 30X sama dengan 2. Okay, betul, nak tinggalkan X seorang-seorang, pindah 30. Dapatlah X sama dengan X sama dengan 20/30. Okay, lepas tu dapatlah X sama dengan 1/15. Okay, settle. Okay, lepas tu macam mana kalau cara yang luar biasa sikit, iaitu 5 sama dengan 2/6X. Pindahkan X sahaja ke atas. Dapatlah 5X sama dengan 2/6. Okay, lepas tu pindahkan 5. Dapatlah X sama dengan 2/6 bahagi 5. Lepas tu tekan je kalkulator, kita dapat juga 1/15. Okay, settle. Okay, baik. Masa setakat itu sahaja dah ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.